Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di JEF TV. JEF sentiasa komited dalam memastikan kebajikan veteran ATM sentiasa terpelihara. Komitmen ini dapat dilihat melalui usaha dalam membantu veteran ATM yang memerlukan. Hari ini kami berada di Gemas Negeri Sembilan, di mana ini merupakan kediaman milik veteran ATM yang menerima bantuan baik pulih rumah melalui inisiatif perumahan JEF ATM. Jom ikuti saya untuk perkongsian. Penerima bagi bantuan ini ialah Encik Jantan bin Awing. Beliau merupakan veteran ATM yang berusia 77 tahun, berstatus tidak berpencen dan kini tinggal bersama isteri dan anak-anaknya. Walaupun tidak lagi berkhidmat, semangat juang tetap diteruskan demi keluarga tercinta. Melalui bantuan baik pulih rumah JEF ATM, beberapa kerja pembaikan telah dilaksanakan dengan jumlah kelulusan adalah sebanyak RM16,235. Antara kerja pembaikan yang telah dilakukan adalah pembaikan dan penggantian bumbung yang bocor, pemasangan perabung baharu, pemasangan salur air serta penggantian kerangka kayu yang rosak. Sebelum Acik menerima bantuan ni, kalau tiba musim hujan, memang orang rumah puas ada angkat mesin 5-6 biji kain buruk 5-6 helai. Apabila habis hujan kan, dia momok pula. Tempohnya daripada permohonan Acik tu sejak hantar borang dia lama 2 bulan. Dalam masa 2 bulan tu dia datang cek dulu. Lepas cek tu baru dia luluskan. Dalam masa tu barulah dia baik pulih dalam masa 3 hari saja dia buat rumah Acik ni. Acik rasa bersyukur sangat-sangat dapat menerima bantuan daripada Kementerian Pertahanan, JEF ATM dan JEF Negeri, dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang memberikan Acik bantuan ini. Semoga Allah saja yang dapat membalas. Itu saja perkongsian dari JEF TV untuk kali ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat memberi manfaat serta keselesaan kepada penerima. Banyak lagi yang akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Ikuti media sosial rasmi JEF ATM. Jangan lupa untuk sukai dan kongsikan demi manfaat bersama. Responsif, prihatin, komited.